Assalamualaikum semua. Bersua lagi dalam rancangan STS Santai Tapi Sampai edisi Cahaya Ramadan. Bersama saya lagi, Iris Sofia Muhammad Fairuz selaku hos anda. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu innama a'malu binniyat wa innama likulli ma na'a. Sesungguhnya suatu amalan itu tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi penonton, hari ini kita akan berbincang tentang waktu-waktu yang paling mustajab dalam bulan Ramadan. Qiyamul Lail versus sahur. Yang manakah lebih hebat? Yang manakah lebih dapat banyak keberkatan? Dan bolehkah kita buat kedua-duanya sekali? Untuk menjawab persoalan itu, kita ada seorang tetamu yang istimewa, iaitu Ustazah Nuraihan binti Abdul Rahman, salah seorang guru pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Segamat. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sihat Iris. Terima kasih Iris kerana jemput saya dalam rancangan Santai Tapi Sampai Cahaya Ramadan. Soalan yang menarik ni Iris, kerana kedua-duanya mempunyai banyak kelebihan. Tapi ramai yang pilih satu je kan? Betul tu Ustazah. Ustazah, ramai orang selalu tanya, kalau dah bangun sahur, tak qiyamul lail pun tak apa kan? Sebab dah dikira ibadah juga. Sahur memang ibadah, tapi kita jangan lupa qiyamul lail adalah solat sunat paling hebat selepas solat wajib, kerana amalan tersebut yang sangat tinggi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, macam tu. Jadi, apa beza qiyamul lail dengan sahur dari segi keberkatan? Baiklah, mari saya terangkan. Qiyamul lail adalah ibadat yang kita akan bangun malam dan beribadat kepada Allah. Kerana pada saat itu Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, Allah akan makbulkan. Masa yang terbaik adalah untuk minta hajat dan mohon keampunan serta kumpul pahala ekstra. Manakala sahur pula bukan sekadar makan, tapi waktu yang penuh dengan keberkatan. Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah kerana dalam sahur itu ada keberkatan. Sahur inilah yang membezakan puasa kita sebagai seorang Muslim dan puasa orang lain iaitu ahli kitab. Jadi jangan skip sahur walaupun seteguk air dan sebiji kurma. Maksudnya, dua-dua ni penting. Tapi ramai yang buat sahur sebab senang kan? Qiyamul lail tu mungkin ramai malas sebab susah nak bangun. Ya, betul. Tapi kalau kita latih diri kita daripada awal, bangun awal untuk sahur, kenapa kita tak tambah sedikit untuk solat? Solat sunat 2 rakaat. Kita bukan minta 8 rakaat terus, tapi kita berazam untuk solat 2 rakaat terlebih dahulu kerana besar ganjaran pahalanya. Okey Ustazah, kita masuk dalam segmen Jom Kongsi. Ini adalah antara soalan yang ditanya oleh pelajar sekolah kita. Kalau bangun untuk sahur tapi tak solat malam, kira ibadah juga kan? Ya, sahur tetap ibadah kerana ianya mengikut sunnah. Tapi kalau kita dah bangun, rugilah kalau kita tak tambah 2 rakaat solat sunat tahajud. Kerana Allah tengah tunggu kita, Allah tengah turun ke langit dunia pada masa itu. Apa beza qiyamul lail, tahajud dan solat witir? Baiklah, saya akan terangkan serba sedikit maksud qiyamul lail, tahajud dan solat witir. Qiyamul lail dan tahajud ni dia ada sedikit perbezaan iaitu dari segi pelaksanaan masa. Qiyamul lail adalah ibadah umum yang kita lakukan pada waktu malam selepas solat fardu isyak sehingga sebelum solat subuh. Manakala waktu pelaksanaan solat sunat tahajud ialah solat malam selepas tidur, iaitu kita tidur terlebih dahulu kemudian kita bangun untuk solat sunat tahajud. Dari segi amalan pula, qiyamul lail dan tahajud ada persamaannya, iaitu kita boleh solat sunat seperti solat sunat tarawih, solat sunat witir, taubat, tasbih. Manakala tahajud, amalan tambahannya ialah solat sunat tahajud. Itu yang utama. Ibadah lain iaitu kita boleh membaca Al-Quran, berzikir, bertaubat dan berdoa. Manakala solat sunat witir ialah solat sunat penutup yang rakaatnya ganjil. 1 rakaat
3, 5, 7 dan seterusnya. Yang mana kita lakukan sebelum tidur atau selepas solat sunat tahajud. Baru faham. Jadi, kalau tak sempat qiyamul lail, solat witir 1 rakaat sebelum tidur pun dah memadai kan Ustazah? Ya, betul tu Iris. Jangan kita tinggalkan solat sunat witir. Kerana Rasulullah SAW tak pernah tinggal solat sunat witir walaupun sekali. Ustazah, ada apa-apa pesanan atau ucapan terakhir untuk penonton di luar sana? Baiklah, ada sedikit pesanan untuk penonton di luar sana. Ambillah peluang pada bulan Ramadan ini. Kita bangun, solat malam dan bersahur kerana kedua-duanya mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jadi, cuba kita buat kedua-duanya. Kalau kita boleh bangun untuk makan, untuk sahur, kenapa kita tak boleh bangun untuk solat sunat? Betul tu. Jadi, cabaran untuk semua yang menonton. Bangun qiyamul lail sekurang-kurangnya 2 rakaat sebelum sahur. Kita try buat dan tengok perubahan ni dalam hidup kita. InsyaAllah. Betul tu Iris. Jadi saya ada sedikit perkongsian dengan malam Lailatul Qadar. Disebabkan kita berada di fasa akhir Ramadan iaitu pada malam 21 hingga 30 Ramadan. Saya terangkan serba sedikit. Lailatul Qadar merupakan satu malam yang khusus terjadi pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan ia lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini juga jatuh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan iaitu pada salah satu malam ganjil iaitu malam ke-21, 23, 25, 27 atau ke-29 Ramadan. Antara amalan Lailatul Qadar yang kita boleh hidupkan ialah kita akan solat maghrib, solat isyak dan subuh secara berjemaah. Kemudian kita akan solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, witir, tarawih dan sebagainya. Tambahan lagi kita akan boleh membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dan beristighfar serta beriktikaf di masjid. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengambil peluang untuk membuat ibadah pada malam Lailatul Qadar. Kerana Ramadan adalah madrasah yang terbaik untuk kita latih diri, mendisiplinkan diri untuk menjadi hamba yang lebih beriman. Jadi jangan kita sisihkan peluang ini. Jadi para penonton, mari kita bersama-sama kejar malam Lailatul Qadar untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey semua, sampai di sini sahaja episod kita pada kali ini. Mutiara kata untuk hari ini ialah gantungkan azammu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Jom setinggi beramal. STS, santai tapi sampai. Assalamualaikum.